Tuan-tuan, saya ada kongsikan sebuah video seorang anak kecil di negara Arab sana sedang keluar di awal waktu pagi nak pergi masjid solat subuh. Tak semena-mena dia diserang 3 ekor anjing. Menariknya, apabila budak tu berpaling untuk berlari, tak semena-mena dia mengucapkan 2 kalimah syahadah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tambah menarik lagi, apabila dia mengucap 2 kalimah syahadah itu, anjing tu berhenti membiarkan dia. Jadi kesudahannya terselamatlah anak kecil itu daripada diserang, dicederakan dan sebagainya. Dapat diperhatikan bagaimana anak kecil ini jelasnya dia dapat didikan yang bagus daripada mak bapak dia. Apabila dalam keadaan bahaya dan cemas, dia bukan berteriak mak, bapa, atuk, nenek, tolong, tak. Tetapi dia mengucapkan 2 kalimah syahadah. Ini kalimah agung, kalimah ikhlas, kalimah taqwa, kalimah tauhid. Dia budak kecil. Saya mengandaikan mungkin umur dia 5-6 tahun. Atau mungkin 7 tahun, tak lebih 10 tahun lah. Tetapi dia sudah ada kefahaman yang sangat luar biasa. Mengucapkan 2 kalimah syahadah saat berdepan dengan bahaya. Sepertinya dia telah membayangkan nyawa dia nak melayang. Sedangkan dalam hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man kana akhiru kalami min kalamid dunya la ilaha illallah dakhala jannah." Barang siapa yang kalimah terakhirnya di dunia, yakni sebelum dia mati, ialah la ilaha illallah, dia masuk syurga. Ini yang saya kata budak ni hebat, luar biasa. Dia mendapat didikan yang baik daripada kedua ibu bapa dia. Jadi pengajaran di sini ialah tentang pentingnya kita ajarkan perkara-perkara ini. Ajarkan anak kita mengucapkan 2 kalimah syahadah. Perkataan yang tiada tolok bandingnya. Berbanding kalau lumrah, kalau orang-orang disergah oleh anjing, macam-macam maki hamun barangkali, segala haiwan di hutan akan keluar di mulutnya yang tak ada kaitan. Sedangkan yang kejar dia anjing, tapi yang keluarnya apa? Khinzir, entah apa benda, tak guna, mungkin kata-kata lucah, kata-kata kesat. Ini semua tidak wajar.